Penyeludup giat, hantar barang bersubsidi ke negara jiran menjelang Hari Raya. Tawau, beras, minyak masak dan gas petroleum cecair, antara barang bersubsidi yang berjaya dirampas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Tawau, dipercayai cuba diseludup ke negara jiran dalam 2 operasi berasingan pada Selasa lalu. Dalam operasi tersebut, 2 lelaki sebagai juragan masing-masing berusia 32 dan 35 tahun turut ditahan bersama barangan bersubsidi yang ditemui di dalam bot kargo dianggarkan bernilai RM41,000. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim Shahrizan Rahman berkata, kejayaan tersebut adalah hasil risikan berterusan dan operasi penguatkuasaan yang diperketat bagi membanteras penyeludupan barang kawalan terutama menjelang perayaan Aidilfitri. Menurut Shahrizan, dalam 2 operasi berasingan itu, pihaknya berjaya menahan 2 bot kargo yang membawa lebih 7 tan barang bersubsidi tanpa permit. Kes pertama, sebuah bot kargo tempatan didapati membawa muatan sebanyak 415 pek beras, 80 kartun gula pasir, 19 kotak tepung gandum dan 7 kotak minyak masak telah ditahan di perairan Batu Tiga. Sehubungan itu, Shahrizan berkata, kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dan Enakmen Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Anggaran keseluruhan nilai rampasan termasuk bot dan enjin, mencecah hampir RM126,000, katanya.